Okey, di hadapan saya ni adalah mixer Midas M32R. Okey. Untuk kali ni saya nak buat routing. Routing apa yang saya nak buat iaitu saya nak try matrix. Okey. Sekarang ni saya buat simple setup je untuk praktis. Okey, kita ada dekat depan ni, dua ni adalah front of house kita, dan kita ada dekat sini monitor kita. Dan saya letak satu dekat ujung sana. Ujung sana adalah saya punya delay speaker lah, ataupun side fill. Okey, sekarang ni dekat kita punya main FOH kita ni ada music. Kita dah hantar signal ni, tapi kita belum hantar ke sana lagi. Saya masih belum hantar ke sana. Untuk kita buat matrix, make sure dia disambungkan kepada output yang berlainan. Kita jangan loop. Okey, macam kita tengok di belakang ni, kita punya output ni. Okey, yang ni adalah main house left right, ini main dia, dan ni okey, yang merah ni adalah monitor di bawah tu, dan yang warna hitam ni, yang ni disambungkan pergi ke side field. Okey, yang ni saya nak buat matrix. Okey, matrix ni untuk apa? Matrix ni kita nak hantar kita punya main left right kita ni, kita nak hantar main left right kita ni pergi ke sana. Okey, macam mana kita nak buat? Okey, first kali, okey, kita tekan button ni, matrix. Okey. Okey, dekat matrix ni, okey, kita ada dekat Midas ni dia ada 6. Dia bagi 6 matrix. So untuk kita nak jadikan matrix ni, okey, tadi kita tengok kita dekat out yang keberapa, kita pakai out yang kedua kan. So kita tekan routing. Okey, routing, then kita press button ni sampai dia pergi ke out. Okey, so kita nampak output kita semua apa. Ni output yang kita ada. Okey, dekat sini kita select output nombor 2. Okey, output 2. Dan output 2, lepas tu dekat kategori ni kita buatkan dia jadi matrix. Okey, matrix. So kita nak buat matrix yang mana? Matrix ke berapa? Tak kisah mana-mana pun. Tapi untuk mudahkan saya buat matrix 1 lah. Ni matrix 1 ni. Matrix 1 kita select assign dia. Okey, dia dah jadi matrix 1. Okey, lepas tu apa yang kita nak buat? Okey, kita boleh tolak fader matrix 1 ni siap-siap. Kita tolakkan pergi ke 0 dB. Then kita select kita punya main ni, selectkan dia. Okey, selectkan dia, lepas tu kita tekan fader flip. Fader flip. Okey, yang ni matrix dia dah turun kan. So kita tolakkan dia. Okey, bila kita tolak dia, so kita check. Kita masuk lagu. Tengok, signal dah masuk. Okey, signal dah masuk. Bila signal dah masuk, maksudnya dia dah masuk dah. Left right ni dah masuk sekali ke matrix. So maksudnya speaker ni dah dihantar signal. Okey, dah ada. So matrix 1 kita dah hantar. So dekat volume ni kita boleh control lah. Kita nak tutup matrix so boleh, kita nak tolak pun boleh. Okey, simple guys. Itulah cara dia untuk routing matrix.